kami pada hari ini mengadakan satu bantahan secara aman dan ianya tidak berniat untuk mengadakan apa-apa isu ataupun membangkitkan api-api perkauman ataupun sentimen agama. Kami cuma datang di sini untuk menuntut seperti apa yang telah dijanjikan sebelum ini ditunaikan, iaitu pada satu keputusan telah dibuat oleh pihak pentadbir tokong tersebut bahawa ianya akan merobohkan patung ini pada 8 hari bulan yang lepas. Tetapi sehingga ke hari ini, ianya masih belum ada apa-apa tindakan yang telah dibuat. Maka kami menuntut agar janji itu ditunaikan. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kita NGO di Melayu Islam di Kota Tinggi, kita minta supaya nombor satu, pihak tokoh akur dengan janji mereka dan juga arahan daripada pihak berkuasa. Yang keduanya, kita minta supaya pihak berkuasa ambil tindakan. Kita tak nak tengok, sebab ini dia boleh menjadi isu yang lebih besar sebenarnya. Sebab dia melibatkan sensitiviti agama. Dia bersebelahan dengan surau. Kan? Sebab bila kita biarkan, kemungkinan dia akan menjadi lebih besar pada masa depan. Itu yang kita tak mahu sebenarnya. Dan kita nak bagi tahu juga, hari ini kita datang sebenarnya kita buat secara spontan saja. Semalam kita bincang-bincang, kita nak suarakan kita punya bantahan. Tapi sekiranya benda ni berterusan, tak ada tindakan, kita berjanji kita akan datang sekali lagi dengan jumlah yang lebih besar.